marilah kita menjemput penceramah ketiga kita iaitu TS Ahmad Kamaruzaman bin Osman untuk menerangkan tentang latihan praktikal berkaitan dengan pembangunan sistem. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okay, sorry. Tak on mic Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang pembangunan sistem sistem development lah. Dan clear boleh Hafizan boleh dengar Hafizan? Cik Kamal, so far okey kot. Cuma ada Okey, delay sikit. boleh dengar tak Boleh saya boleh. punya Boleh Cik audio Kamal. boleh Boleh. Ya. Ada lag sikit sikit-sikit lah. Boleh ke? Ada Baik. sikit. So okey, saya teruskan. Saya share slide sikit. Saya share screen lah. Ada lag sikit So far okey lagi Cik Kamal. Boleh teruskan. Sekejap saya share sekejap. Tengok sekejap. Kod sekarang. Okey, baik. Okey, so boleh Hafizan nampak Boleh. Boleh, baik. Alright, so kita teruslah kepada slide ni. Saya dah prepare dah. Okay, so untuk sistem development, pembangunan sistem, kita dah belajar, maybe tengah belajar lah kau ITS, ISP yang kod barulah. So penting sangat kita kuasai ISP tu adalah dari segi dokumentasi, in terms of documentation yang kita nak buat report dia. Sebab bila buat sistem ni, yang memenatkan adalah di bahagian report dia. So compare to other area of the practical punya ISC Information System Engineering, so dia banyak kena cater orang kata apa in terms of documentation so yang itu a bit hard lah for someone ataupun for a student untuk dapatkan the orang kata the niche, ataupun kalau kita tengok macam mana apa-apa pun kita kena consider bila kita nak buat satu sistem, we have to bear in mind that these are the function orang kata wajib lah it is a perlu ada sesuatu sistem build up so mungkin belajar sesi 318 to 64 you kena tahu bahawa function utama yang akan dinilai dalam sesuatu sistem adalah function berikut lah so mesti ada add punya function, mesti ada edit, mesti ada view, mesti ada delete. Searching tu kalau ada much better lah sebab dia automation sikit, dia dapat mudahkan. Ni contoh. So kalau dalam sistem tu you should add, at least you punya sistem tu mesti ada function untuk add. Add tu maksud saya add new record. Dia boleh tambah record baru. Maksudnya dalam list untuk dia punya database tu, dia akan tambah create new line of records lah. Maksudnya dia akan tambah. Dia boleh tambah. So yang penting sekali dia boleh add new record dah kira cantik lah. Maksudnya kan dia tambah. Okay, first kita submit account kan. Kita create account dan kita tambah, kita add. Admin tu boleh add account baru lah satu. Lepas tu kita boleh add lagi. So lebih banyak record yang kita boleh masukkan dalam satu sistem tu menunjukkan function add tu ada. So kita kena benarkan sebab tanpa add ni macam mana kita nak articulate nanti data-data kita tu sebab kita tak boleh nak add record. So you should have
the add punya functions in your system lah. Okay, yang seterusnya bila kita dah add, kita boleh edit balik data tu. Itu penting, maksudnya bila you dah add dah data you, contohnya tadi saya dah add Ahmad Kamal Zaman, Allah tersilap saya punya nombor IC. So saya boleh pergi balik kepada actual interface, tak payahlah pergi kepada MySQL ataupun SQL tu. Maksudnya pergi kepada sistem tu dan kita boleh klik button edit tu. Button edit, contohnya button edit untuk kita buat apa? Kita boleh modify lah data-data yang kita tersilap email ke apa tadi, and then kita boleh edit balik. Kita boleh orang kata kemas kini lah, kita boleh update balik data yang kita dah add tadi tersilap. So we can edit dalam erti kata lain. Okay, bila kita dah edit, kita dah cantik dah data tu, kita boleh view. So the system should be able to view the data ataupun record yang dah kita masukkan in our database lah. Bila kita dah connect ke database, kita dah boleh tu. So kita boleh tekan view. Kita boleh tekan view dan dia boleh keluarkan, paparkan beberapa data yang dah kita masukkan tadi lah. So the first, kita kena add, dan kita boleh edit, kita boleh view balik record-record yang dah kita masukkan dalam melalui sistem punya front lah. Page yang website ataupun page yang kita gunakan untuk insert data tadi. Dan mesti ada function delete. So function delete ni penting sebab bila kita boleh add banyak record, so the numbers of record tu akan jadi bertambah-tambah setiap kan, maksudnya sistem dia akan record, nanti jadi banyak tau record tu. So kalau kita tak ada function delete, so macam mana kita nak control the amount of database kita pun akan jadi besar sangat dan mungkin akan jadi corrupted lah. So kita perlu ada kita admin ataupun user tu boleh pilih untuk delete ataupun the whole content of the table tu dia boleh delete. Iaitu jangan kita, so biasanya kita search by primary key lah kan. Kita search primary key dia, nombor ID dia terpapar, contohlah kita search tadi, mungkin kita search ataupun kita cari by nombor ID, cari line tu kan, ada hujung button delete, so saya boleh delete tu. Maksudnya dia dah berhenti kerja lah. Record dia ada dalam sistem, dia dah berhenti kerja, so kita one line record tu boleh delete. So dia dah record dia. So itu penting. Itu mungkin bekerja produk, then you boleh implement juga. Produk tu dah tak ada dah, kita dah tak cater, then kita kena delete lah. Okay, function searching ni penting adalah untuk membantu automation, kita membantu kita. Biasanya primary key lah kot user kita cari by user ID, student ID, by product ID, kita carilah. Kalau by name tu pun boleh, sebab by name dia akan paparkan banyak lah atas nama yang sama kan. Macam Ahmad banyak, so boleh kita cari kat dalam tu lah, a file series of list dalam searching. So kalau ID tu dia cari spesifik satu kan, satu line. Contoh ni dia akan carilah satu line, dan dekat line tu kita boleh delete macam tadi tu. So bila kita boleh search, kita boleh delete, kita boleh update lah. Terus kita boleh update. So function delete, update tu semua, edit tu boleh available kalau kita dah buat searching tu. So searching ni biasanya agak sukar lah sebab dia punya programming tu pun agak banyak juga Kalau kita tengok student dia kata, saya tak boleh buat lah searching ni sebab kompleks juga, so dia nak retrieve banyak daripada database dan sebagainya tu, so diorang tak ada. So kalau tak ada tu pun taklah dikira cacat, sistem tu boleh lah, tak ada masalah tapi kalau ada tu lebih memudahkan kita search, kita buat untuk delete ataupun kita boleh untuk edit. Itu purpose of searching lah. Okay, saya share sikit beberapa tips untuk student semua untuk design. So design ni saya rasa boleh serah pada multimedia punya NCL dan sebagainya. Untuk design ni design interface lah, interface kita punya sistem tu. Kalau kita tengok style Windows Windows dia ada very soothing punya colour. So kita jangan design yang warna-warna yang terang sangat biasanya biru cair macam warna yang very soothing eyes. Sebab kita sistem ni setiap hari kita nak tengok sistem. Contohnya pejabat awam kan, dia tengok sistem setiap hari nak kena tengok colour. Kalau merah tu dia jadi terang sangat, mata dia akan efek kat mata. So kita kena
design dia punya button, warna button, kedudukan button ya, balance punya design tu pun kena ada ya. So elemen-elemen design tu mesti ada jugalah bila kita design sistem ni ya. So dalam kes ni perbezaan color tu memainkan peranan. So ada yang kata dia alert, so maksudnya keluar macam tadi kan. Nampak tak? So dia banyak menggunakan color-color yang simple je. Ya, tak perlulah nak highlight sangat. So maksudnya merah ada logo sikit ni, hijau untuk mengesahkan bahawa untuk membezakan login dengan delete ni very warning lah So untuk mengatakan bahawa ini kalau nak tekan ni macam bahaya juga ni. So dia ada warna merah dan sebagainya. So kita gunakan ni untuk create user tu kalau kita gunakan untuk warna hijau. Tu perbezaan untuk button pula ataupun kita punya alert punya apa tu warna Dan density ni macam betul Encik tadi kata kita jangan scattered. Jangan penuh sangat. Dia punya orang kata penuh lah. Skrin tu penuh. Semua dengan button dengan teks belakang, background lah. Ada lagi background. So tak perlu. Less is more. Simple je So maksudnya kita dapat kotak checkbox, option button, dia ada drop down list. Dan atas tu dia punya tu kita boleh susun dekat situ So on screen ni maksudnya kita boleh mudahkan kalau you belajar apa tu sistem pun kita memberikan dia ada tunjuk pop up satu kan. Dia beritahu okay if you click this button then itu pun bagus sebab dia membantu beginner lah. Beginner nak menggunakan sistem tapi kalau yang dah expert dia tak klik button dia pakai control lah apa tu dia pakai dia punya shortcut key je kan. Itu cerita lain pula Okay, Windows biasanya lah dan kita display message ataupun title tu pada tempat-tempat yang kita kata jangan ke tepi sangat, jangan ke tengah. So kita center design ni pun ni bukan macam-macam So warna merah logo ni warna dia beritahu sikit dan dia akan terbelah bawah button tu. Bukan kat tengah-tengah, bukan kat kiri, bukan kat tengah kan. So dia ada design jugalah. So maksudnya orang tu baca dulu daripada atas ni. Dia baca interface ni, dia tengok ni, oh warning weh. Okay, baca lagi, baru dia pergi ke sini. Maksudnya design flow tu dia ke sini. Dia mengarahkan mata kita tu agar kita pergi akhirnya ke sini lah. Untuk pergi ke sini so dia kena baca daripada sini lah. So tu elemen yang kata balance design ke ada juga Okay. Dan saya share sikit lah beberapa lah mungkin student nanti akan tambah lagi sebab kita boleh explore bila sistem ni. Okay, untuk programming programming untuk kita buat engine dia sistem ni kita boleh untuk core programming kita boleh pakai HTML core lah. Memang core betul-betul memang dia pakai HTML programming tu betul-betul. Maksudnya hard coded lah. Okay. Ataupun dia boleh pakai PHP programming. Banyaklah C Sharp dan sebagainya tu banyaklah. ASP belum masuk lagi yang orang kata framework framework tu Laravel dan sebagainya. So dan juga boleh pakai Bootstrap. Okay dekat sini. Dan semua ni mungkin ada kata saya tak sempat belajar benda ni. You boleh explore sendiri by your own tengok dekat YouTube banyak sangat dia punya tutorial. Saya rasa banyak sangat lah kalau you kata macam tak ada resources There's a lot of resources sekarang ni untuk kita belajar contohnya HTML tu banyak, satu website tu bagus. Boleh belajar A to Z macam mana nak create dia punya coding dan sebagainya. PHP pun agak famous. Saya rasa tak tahulah dia ajar ke tidak lagi. Dulu dalam masa saya ajar sistem tu ada PHP, Bootstrap. Untuk rapid application development mungkin kita pakai framework lah. Untuk mempercepatkan lagi kita pakai framework contohnya Laravel, KPHP dan sebagainya lah. Dan database web server. So kita pakai XAMPP so for local lah. Dan dalam tu kita boleh administer kita punya PHP ataupun kita MySQL server ni dekat dalam ni. Dan you kena connectkan lah you punya engine tu dengan web server untuk local untuk kita test kalau dalam case yang biasalah web application. Untuk mobile so siapa yang macam kata saya kena buat mobile rasa. Okay, mobile dia ada option lain. Yang tadi web web application, web design lah. You design untuk web, intranet ataupun internet punya sistem.
So these are the things yang you kena explore HTML programming, PHP programming, C# pun ada banyak ni programming untuk web terlalu banyak. Saya bagi sikit lah. Dan untuk billion sikit kita pakai Bootstrap, bagus untuk kita explore. Framework ni untuk mempercepat, kalau siapa rasa macam leceh lah programming ni, so dia pakai framework. Framework ni contoh Laravel banyak lagi lah. Ada yang kata kalau saya pakai CMS macam Cik L cakap tadi boleh lah. Saya pakai Joomla dengan WordPress rasa. Tapi saya pakai benda-benda yang built-in kat dalam tu. Tu pun nanti saya wrap up isu tu nanti saya akan ceritakan kat kemudian lah. Okey, untuk mobile kita boleh pakai MIT App Inventor 2 for our core punya software untuk kita. Saya rasa sekarang ni 264 pun dah start belajar kot yang ini untuk mobile lah, subjek mobile dulu 318 web programming dia dah emulator dia sebenarnya saya ambil sikit lah airtable.com ni sebab ada student dulu bawah saya memang dia buat mobile. So memang dia pakai dulu IO dengan Airtable cloud untuk database cloud lah. TinyDB ni semua cloud database. So dia connect terus dengan cloud. Yang ni you connect sebab apa? Ada yang emulator dia dalam PC saja waktu tu dia boleh emulate dalam lah. So kalau nak tengok dalam cloud connect dengan cloud punya data untuk nampakkan lagi dia punya mobile tu ataupun cloud computing tu lah dekat dalam ni. Alright, yang ni saya rasa banyak resources YouTube dan Ulo lah boleh install dan sebagainya. Setakat ni App Inventor 2 tu pun memang fakulti tengah suruh dalam 264 punya mobile, saya rasa mobile punya subjek tu 264. Okey, untuk mereka yang dah mengambil subjek ASP sistem, ada yang tertanya-tanya, sir, yang kita belajar data flow diagram, ER diagram tu nak buat apa semua buat diagram? Okey, sebenarnya bila kita buat sistem ni, kita terikat kepada model banyak sebenarnya. Bila kita buat sistem kita nampak macam nak start macam mana? Okey, the first thing you kena tahu bila kita buat sistem ni adalah kita kena tahu kita punya scope. Apa yang kita kena buat? So kalau company kata okay, I need you to design satu sistem online. Itu dah menjadi web lah dah. Online untuk inventory ataupun supply chain tinggi sangat tu tak. Blockchain ke apa dah susah sangat tu. So dia kata untuk merekodkan jumlah sales sebulan. So you pun macam pening. Ini macam mana? So maksudnya dekat situ dia dah bagi satu scope. Apa yang sistem tu boleh cover kan. So you kena nampakkan dulu model tu. You kena nampakkan logical model baru boleh you buat the physical model. So logical tu kena datang dululah. Sebab tu orang kata sistem ni leceh banyak sangat kerja. Dia sebab nak nampakkan transition from the logical model pergi kepada physical model. So daripada situ baru kita nampak dia punya actual design nanti. So dekat sini kalau kita belajar, saya tak perlu nak diraham, dia ni saya dah belajar dalam ISP. So data modeling ERD tu adalah penting untuk kita capture the structure database yang kita nak connect nanti. Tak kisahlah nanti kita buat dalam bentuk cloud ke, dalam bentuk XAMPP ke ataupun dalam kita punya web server, database server semua. Tapi you kena ada idea, you punya sistem punya scope tu dia cater berapa banyak. Ada yang kata, sir, kalau saya punya sistem tu satu table dia boleh tak sir? Kan ada dulu requirement kita pernah discuss di peringkat fakulti, kita mewajibkan sekurang-kurangnya dalam 3 table untuk lulus praktikal. Ada yang kata satu cukup lah semua benda semua serumpuk kat dalam tu data dah. Okay, sebenarnya kalau kita tengok sistem yang bagus dia boleh interact dengan banyak table-table sebab dia nak articulate kan, dia nak panggil daripada table ni, dia nak panggil data tu pergi ke table yang tu, dia akan digabung, dia akan merge, dia akan keluar satu result lah. So yang itu yang penting sebab at least 3, 4, 5 table tu cantik lah, betul tak? Takkan nak kita buat sistem satu, dia refer kepada satu table je, admin ni table. Admin dalam tu ada user, betul admin user dah tak ada apa-apa dia nak buat, tak? At least adalah something yang dia boleh simpan kat dalam data dekat contohnya ni hotel reservation data untuk hotel reservation. So these are the table yang boleh saya relatekan untuk menghasilkan sistem
hotel reservation, tempahan hotel ataupun tempahan room for hotel reservation system. So saya mesti ada data customer, saya mesti tahu data customer. Siapa yang nak booking, saya mesti tahu berapa banyak bilik yang ada, mesti saya ada data tu. Saya mesti tahu hotel ni location macam mana dan juga proses services amenities yang lain. Dan macam mana saya bayar. These are the data yang saya perlukan untuk merasionalkan saya punya sistem reservation system. So saya mesti ada data ni. Takkanlah saya ada satu data hotel je. Macam mana of the objective tu untuk menjadi satu sistem reservation? Tak ada lah. So mesti ada data-data supporting yang akan menyokong sistem tadi untuk orang kata apa? Untuk memproses DFG, betul? Proses modeling. Proses modeling tu amat penting sebab apa? Dia akan tunjukkan proses penting dalam sesuatu sistem tadi. Di sampingnya apa? Data kita retrieve. Nampak? Dia akan dengan maksudnya data. Proses ni daripada data record dia akan pass kepada proses terusnya. Nampak? Ya, proses terusnya. Maksudnya you got to know the flow of the process tu. Dalam sistem tu mesti tahu proses apa yang ada. Macam mana saya tahu proses apa yang ada? Memang kita kena buat the first. Saya pun dah lama tak ajar sistem. The first tu kita buat planning analysis kan. Planning, analysis, design. Kita punya apa tu, kita buat apa nama dia lama tu lah. Kita cari maklumat kan. So maksudnya kita cari proses-proses yang ada dalam company tu, apa yang dia nak kita buat dan data-data yang akan relate dengan proses. So first mesti tahu proses tu apa dalam sistem tu. Contoh you buat reservation system. Mesti you tahu apa proses yang pertama. Pertama you kena tahulah customer akan booking. Tu proses dah tahu dah tu. First, aku kena buat reservation system lah. Apa benda proses dia? Satu, customer akan datang buat booking. Bila dia booking apa? Dia nak booking apa? So nak kena tahu proses booking kan. Lepas booking tu dia buat apa? After booking tu dia akan buat apa lagi? Nampak? Until lah dia dapat dia punya receipt transaction ataupun dia punya payment tu berdasarkan jumlah bilik yang dia booking dan apa benda lain yang dia nak gunakan lah. So proses-proses dalaman tu you should know first apa yang ada dalam sesuatu sistem. Tanpa you tahu proses, macam mana you nak buat algoritma programming dia? Sebab dalam proses tu lah akan ada algoritma programming yang kita akan establish untuk menampakkan the system itu berfungsi sebagaimana yang dia sepatutnya buat. Betul tak? Contoh hotel reservation system, tak tahu apa benda nak buat. So sistem tu pun tak tahu. So first add je lah customer tu, biarlah data customer dah. Tak ada apa-apa pun. So apa yang dia nak buat dengan data customer tu? Apa customer tu nak buat? Dia nak booking apa? Dia nak booking bilik. Okay, bilik berapa banyak? Berapa jenis bilik pula? Type dia. Berapa harga payment nak kena bayar untuk tu? Macam mana dia nak bayar? Nampak? So benda-benda tu you kena tahu underneath proses tu. Baru you boleh nampak flow. Bila nampak flow, proses modeling, baru you boleh pergi satu-satu proses tadi, develop dia punya engine dia, dia punya algoritma dia punya programming dia. Nampak? So tak boleh kita terus design. Tak boleh lah terus-terus buat sistem dah. So first, logical ni kena clear dulu. Proses modeling, data modeling, tahu dia punya data. So setiap proses mesti accommodate dengan apa data record yang kita nak feed proses tu. Nak feed maksudnya nak feed tu nak apa proses ni dia perlukan data apa. Contoh macam tadi lah booking, data customer. Booking kan. So nak initiate booking tu dia kena tengok data room pula. Ada tak room yang dia ni pergi tempah ni? Room tak ada. So data tak ada. So kalau dia nak tempah room ada, okey pun dia bayar. Bayar payment pula. Payment masuk billing ni. Dia akan berkait lah. Proses-proses
tu akan berterusan sampai kita nampak ada 8 proses utama rupanya dalam sistem yang aku nak buat ni, dan dia akan retrieve record ni daripada several tables. Dia akan panggil daripada table. Data-data tu akan fit masuk dalam proses. Baru kita cantik, kita nampak punya apa? Hierarki. Functional hierarki lah, functional ni maksudnya dari segi untuk dia punya apa tu based on the decomposition ni, apa yang kita perlu nampak lagi clear tau kalau kita nampak district hospital, pengurusan sistem hospital daerah. Ni modul-modul ni, bawah receptionist ni dia kena register patient, kena simpan patient information, admit patient, barulah dia pergi ke room. Billing, pharmacy punya bill, admission ward pharmacist dia akan tengok inventory, akan tengok patient. So kalau DD tu sendiri kita dah nampak jikanya scope ni bersistem ni. Because dia cover modules. Pasal tak? Di bawah administrator dia dah ada beberapa modul. So ada student tanya, sir kalau saya ni buat 2 modul je boleh tak sir? Yang lain ni orang lain dia pergi buat. Boleh, tak ada masalah sebab setiap modul ni pun you kena faham dia punya proses juga. Taklah kita kata you have to develop semualah. Ada yang student dia dapat 2 modul je, kawan dia kena buat 2 modul tak. Yang ni dia kena, boleh, tak ada masalah. Ada certain project dia ikut modul. Development tu dia ikut modul. Dia tak ada dia suruh you siapkan the whole system. Itu memang developer yang programmer yang pakar lah. Tapi biasanya kalau internship ni perasan saya sistem tu kecil lah yang boleh disiapkan dalam masa 6 bulan. Diorang pun tahu, industri pun tahu level kita kan. So dia akan bagi sistem yang kecil untuk kita siapkan, ataupun kita combine modul, kawan-kawan kita mungkin 3-4 orang dalam company yang sama, kita combine dia jadi satu orang kata apa, satu sistem yang lengkap. So itu pun boleh sebab dia modul ni kita boleh develop by modul. Kita boleh develop by modul untuk kita punya justification. Okey, untuk report ni saya rasa Medafit pun dah ada dia punya untuk format bagi sistem. Chapter dia banyak lah. So saya tak perlu nak dirafkan nanti, mungkin dia punya kena concentrate sikit saya nak komen kalau sistem Student biasanya dia method ni dekat copy and paste lah untuk yang ISP punya tu. Analysis ni mungkin dia lag sikit sebab modelling kan. Modelling dia pakai DFD, ERD dan sebagainya. So bila dia nak kata benchmark ataupun bukan benchmark, dia nak testing, sistem testing bukan yang Puan Syafura punya. So maksudnya kita nak tengok bahawa orang boleh pakai sistem ni dengan baik tak? Okey tak dia punya design ataupun sebagainya. So chapter 5 tu pun akan justifikan sistem kita sebenarnya. Kita akan nampak bahawa susah sistem ni, orang tak susah nak pakai, tak faham lah apa flow dia, susah, sikit-sikit minta ID, sikit-sikit minta ID. So kita punya perception terhadap sistem pun agak sukar So complexity of system punya report memang tough lah sebab dia banyak model kena buat ERD, DFD, FDD, logical kepada physical design. So banyak documentation lah. Of course dia tebal sikit daripada area yang lain sebab apa? Dia melibatkan logical tu satu hal lah. Logical design tu. Nak ke physical design pula dah masuk algoritma punya lah sebagainya tu. So dia dah jadi orang kata dalam masa 6 bulan tu sesuai lah. Saya tengok yang baru-baru ni punya tak ramai yang dapat sistem kan sebab dia singkat sangat. Praktikal dia. So saya rasa kalau 6 bulan ni just nice lah kot kalau kita dapat buat sistem. Tapi ada juga soalan yang kata so kalau tak ada sistem dia tak bagi saya apa-apa, tapi saya nak present apa tapi saya ni dia orang kata letak bawah sistem. So budak tu pun tak tahu nak buat apa. Company tak bagi dia buat sistem sebab dia pun programmer, mungkin dia orang pun cuak kan nak suruh buat sistem kan.
kita tak boleh nak deliver lah. So dia tak bagi. So dia suruh buat modul dummy je. So student tu pun buat dia demo kat company dan siap lah dia demo kat Musyawarah. Pun boleh lah tapi nak buat macam mana kan sebab itu skop dan sebagainya. Dia dah macam coordinator practical lah. Kena ada communication Bila kita buat sistem ni especially lah kita tak boleh duduk diam. Bila orang bagi kita seketul, kau buat sistem ni senyap je. And then kita pun pening kat situ 6 bulan tak tu. To have community develop banyak target. Minta maaf, ni sikit tak? Ni boleh tak proses ni akan sikit saya nak nampak. Cuba develop sebab seorang sistem analyst yang baik, dia mesti ada dua faktor utama. Faktor utama iaitu dia boleh communicate dengan baik untuk dapat data, nak buat modeling. Yang kedua, dia boleh buat analytics. Analytics tu maksudnya dia boleh buat analisis daripada apa yang dia dapat tu, dia gather information, dia boleh buat model-model tadi. Okay, yang kedua ni maksudnya dia kena self-study Self-study tu benda-benda yang tadilah, yang programming, web application, mobile. So you kena banyak explore. Biasanya kalau dekat company, diorang tak ada masa sangat nak entertain kita. Diorang pun banyak lagi kerja lain. So kita kena banyak buat self-study, especially untuk nak tengokkan design, untuk nak buatkan dia punya algorithm, engine dia dan sebagainya. Dan belajarlah benda baru. Tak apa, kalau kita tak belajar C# dekat UiTM, kita belajar Java dia dengan C++ ataupun web programming, kita tak pernah jumpa. Bila company tu kata, you buat C#, sudah. Kita pun dah jam. Jangan macam tu. Kita kena learn. Belajar sendiri. Tu cabaran dia. Jangan cakap UiTM tak ajar. Buat. Belajar, tengok YouTube, belajar tengok sikit lagi dia punya manual. Itu adalah cara kita survive. Ni saya share kat you. Dan mesti ada confidence. Walaupun kita ni practical, part 4, barulah nak habis diploma. Orang macam tak berapa nak nampak kita lah sebenarnya internship di peringkat diploma. Tapi you mesti ada confidence tu. Sebab tu bila kita buat projek, kita kena lead biasanya. Bukan lead lah, maksudnya kita kena sumbang. Baru bila kita nampak kita ada benda tu. Jangan kita jadi follower dia setiap projek yang kita belajar sebelum ni. Programming ni follower. Ni member tolong buat. Yang ni, ni ada case dulu budak tu menangis. Dia tak boleh siapkan sebab dia seorang-seorang kat company tu, kawan dia semua tak ada. Saya tanya, kenapa you tak boleh buat? Dia kata, sir, saya tak reti buat sistem je. Habis subjek yang you ambil sebelum ni, subjek tu saya tompang semua. Kawan saya semua buat. Itu pengajaran bagi kita. Jangan kita follower je. Kita kena buat sendiri setiap projek yang ada dalam CS punya syllabus ni agar dapat kita punya keyakinan tu build up masa kita buat practical tu. Tak takut sangat lah bila kawan tu tak ada. Okey ni aku pernah buat ni projek ni dulu rasanya aku okey ni boleh buat. Dia kena ada confidence. Tapi kalau menangis setiap hari menangis, dia contact member pun sibuk, dan susah dah. Yang itu nampak macam dah tak ada harapan dah tu maksudnya dia kena selalu nampakkan bahawa dia boleh buat. Okey, sample rejected. Ni ada yang tanya. Okey, saya sambung bila yang Encik L tadi, static no database. Contohlah, dia buat website je, tak ada connection dengan database pun. Klik sana keluar ni, klik sini keluar page ni, keluar ni landing page ni, keluar dia keluar gitu je. So tak ada boleh retrieve data, tak boleh simpan. So yang itu kita tak boleh terima lah, walaupun dia pakai Joomla ke dia pakai WordPress. No, yang itu kita reject. Alright. Okay, using Joomla ada isu sikit. Ada isu lah, student kata, sir saya buat sistem pakai Joomla tapi template tu saya tak pakai template tu. Saya ubah, saya embedded dengan coding saya sendiri. Dia ada dia punya argument kat situ. Maksudnya Joomla tu platform CMS tapi on actual function tu, modul tu, dia buat modul dia sendiri. Iaitu okey, tapi kalau dia pakai memang dah siap punya ready template Joomla tu, itu tidak dikira sebagai contribution kepada development. Sebab sistem ni you kena ingat dia kena develop. You kena develop sampai tadi semua. So you kena justify benda tu, kalau boleh
nak dapatkan hard coded yang memang pure Java punya sistem pun memang pernah sekali dulu lah JPJ kan, ada student buat untuk JPJ Okey, sistem tu ada satu admin masuk customer, user dia tak ada admin. So dia masuk login, tak ada apa-apa proses. So dia masuk add, tak habis kat situ. So mesti ada dalam bentuk kita kata multi user punya environment, boleh add admin, admin boleh add user, boleh add admin boleh add user, user boleh kita delete dan kita update dan sebagainya. So dia mesti ada elemen tu Dan develop only one module, tak ada automation. Automation bermaksud saya tak ada benda yang dia boleh buat sistem tu. Just for the sake of kita search, habis. Search produk, habis. Tak boleh nak buat apa yang produk tu. Tak boleh nak beli, tak boleh nak ni, tak boleh nak order. So you mesti ada proses yang dynamic, proses-proses yang besar yang sistem tu boleh buat. Contoh macam saya lah, pembelian. Kan, pembelian satu nampak macam kecil tapi pembelian tu melibatkan kita pecah dia jadi banyak proses tu. So you kena nampak, ingatlah pembelian, okay, masuk ID number, you click buy and then I get the product. Takkan tu je kot sistem boleh buat. So you kena nampakkan the dynamics of the project tu ataupun sistem tu dia boleh buat automation macam mana. Kita order tak 2 unit quantity kan, saya tekan 2 dia dah kira siap lah price tu berapa kena bayar. Tu automation maksudnya. Dia tolong kira jumlah daripada jumlah yang saya buat tadi. Okey, subjek yang saya pun dah nak habis sikit, subjek to be focus saya minta tolong. Subjek database ICT berapa Cik Hafizan sekarang dah lain database ICT apa nama saya pun dah lama tak belajar ni. ICT 200 Cik Kamal. Database ICT 200 kena fokus kepada ICT 200 dan dapatkan dia punya gist dia, foundation of database tu bagus creating database. Okey, ITS T2 ni dah kepada ISP okey, system development. 318 dah ke 264 untuk web programming dan juga mobile apps. Dan multimedia pun penting untuk design tu. Dia punya elemen design tu pun kita pakai. So this ada subjek yang amat-amat membantu bila kita buat sistem nantilah. So capture betul-betul pensyarah tu ajar macam mana projek ni. Okay, kod lah. Kita nak pakai semua elemen dalam kita punya pembangunan sistem kita nanti insya-Allah. Saya rasa itu saja kot yang boleh saya share dengan student semua. Okay, saya stop sharing sekarang ni.